Sekarang kita nak spot bag Paris Hilton. Malam Paris ada call saya. Dia Allah. minta pendapat. Minta pendapat. Dia cakap apa? Jan. Dia cakap, salary Kecoh lah lu. Macam mana sangat kan? over kan? Yang Hilton punya hotel tu dia punya ke? Tu saya punya lah. Oh, Rabi Hilton. Lah kamu ni. Cuba tengok bag yang pertama. Dari Paris. Ini adalah Chanel Classic. Size large, jumbo. Okay. RM53,000 sahaja. Large is for Maxi ke jumbo? Maxi paling besar. Jumbo kecil sikit. So dia large. Dia large untuk dan jumbo extra large lah macam tu lah. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex ataupun nak kami paid review, komen nak sekarang. Bye! Cuba tengok bag yang kedua daripada Paris Hilton. Semalam Paris ada call saya. Allah. Dia minta pendapat. Minta pendapat. Dia cakap apa? Jan. Dia cakap, oh yo! Beli kain. To be honest, saya tak tahu. Wah, baguslah. Nampak saya jujur. To be honest, saya tak tahu. Tapi logiknya, kalau macam ni, custom untuk dia. Lagi-lagi warna pink. So, saya assume yang mungkin dulu dia memang tengah minta untuk dapatkan warna pink, lepas tu dia nak custom. And then, dia nak letakkan diamond macam ni. Sebab kalau diamond macam ni, mau 30 juta dia punya harga dia. So, saya assume dia bukan pakai diamond yang tu, dia pakai diamond Swarovski. Bila diamond Swarovski ni, kalau ini size 35, usually kita boleh main dalam harga 25, 35. RM20, RM30 macam tu. Oh, ya ke? Harga dia saya tembak lah kita main tengah-tengah. RM280,000 sahaja. Tahu tak Paris Hilton baru-baru ni dia viral sebab ada satu, dia kan dia jual apa? Botol kan? Saya tak ingat lah, tapi merch kot. Saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, Merch apa? Merchandise lah. Macam ada masalah. Merch. Cakaplah merchandise bro. Kita Melayu bro. Pakai tempoyak bro. nama bos Mizan. Kenapa seorang panggil Jan? Panggil je lah Mizan. Lepas tu kan, sabar nak cerita sikit. Apa ikut Atul? Jadi kenapa dengan botol dia? Ada dia punya pengguna botol tu lah. Dia accident. Kereta dia terbakar. Tapi yang selamat botol tu je. Lepas tu dia cakap, Tu dia punya ke? Oh, tu dia punya? Bukanlah, saya Paris tahu Hilton cerita kan? tu. Bukan Paris Hilton. dia ada dua. Satu yang Stanley. Satu lagi memang Paris Hilton ni. Tapi saya ada tengok juga benda tu. Yang dia letak termos dia tu dekat tumbler dia tu. Tumbler. Tumbler dia tu dekat kereta. Lepas tu kereta dia terbakar, tumbler dia stay. Lepas tu orang tu hadiahkan dia balik kereta kan. Itu bukan Paris Hilton punya. Tapi brand dia kot. Maybe lah, Ataupun maybe. dia collab. Ni lah videonya. Ini. Paksa. Tak tengok lah tu. Salah Kecoh lah lu. Macam mana sangat kan? over kan? Lah, yang siapa-siapa nak mengahwini Rabi tu, tengoklah video ni. Berhati-hatilah sikit. Dia balik kereta. Jadi, kedua-dua Lawa. pasang handbag milik Paris Hilton. Harga tak mahal sangat. Harga dalam RM330,000 sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.